Kumpulan-kumpulan yang menentang kita seperti pembangkang ni biasa. Dia tak ada kerja lain, tuan-tuan dan puan. Tugas dia belasah je. Tapi saya rasa alhamdulillah, biar dia belasah kita, kerana dia belasah itu, dia melakukan pembohongan. Kalau dia belasah tu berdasarkan fakta tak apa. Baru-baru ni dia panggil saya umpamanya, nak ajak berdebat. Ya. Dia ajak berdebat. Dia tahu dalam dewan ni, tanya pemberita semua. Tuan-tuan dan puan mungkin sebahagiannya pernah tengok macam mana sidang DUN. Sidang DUN Perak ni antara yang yang ditunggu-tunggu setiap kali. Betul. Ya. Orang duk tunggu nak tengok macam mana sidang DUN Perak, sebab ada yang naik atas meja apa dah. Ya. Dia jadi sarkis semua. Tapi setiap kali kita berdebat. Kita berdebat secara gentleman dan anak jantan di dalam tu. Sebab tu saya kata kepada mereka, ya, saya suka apabila mereka ada di dalam, kita berdebat di dalam. Kerana dalam dewan kita tidak boleh berbohong, tuan-tuan dan puan sekalian. Cakaplah apa you nak cakap. Kita tak pun halang you nak cakap apa. Dan dia tahu dalam dewan dia jadi macam tikui. Kadang-kadang kita belasah dia, saya pun sampai dah kawan-kawan duk tengok duk balun yang Pasir Panjang ni, kadang-kadang kesian tak tengok, sebab dia orang duk balun dia kata dia lagi seronok. Dia sampaikan mulut dia macam tu. Ya. Dia duk cakap di luar hebat sangat. Dan baru ni umpamanya dia ajak berdebat. Dia suruh saya berdebat dengan dia. Dia dengan Ngekoham, dengan seorang lagi, 3 orang combine ajak saya seorang lawan. Lepas tu buat hantar surat yang dihantar oleh Dr. Khairuddin. Lepas tu saya kata yang you hantar ni, you wakil rakyat kan? Tapi tak apalah, saya kata nak debat tentang apa? Dia debat suruh, dia mengatakan bahawa Ngeh dapat 10,000 ekar tu di Kelantan. Dan saya pula membuncitkan kroni saya. Dia macam tu lah, saya cerita macam pesalah, tapi saya tulis, saya sebut tu macam pencuri. Dia dah curi barang, tapi dia nak elakkan daripada dia kena tuduh, dia akan buat satu undang ataupun dia buat satu peraturan baru, ataupun dia kata aku tuduh hang dulu, hang yang buat. Lepas tu hang cuba cari jalan lah macam mana nak mempertahankan diri hang. Nampak? Dan dia susun sendiri, dia macam kepala pukul ini, dia susun peraturan, dia buat tajuk, dia buat itu, dia buat segala macam, dia panggil pertahankan diri. Dia kata macam ni, macam nak kata perkataan apa pun saya tak tahu, tapi saya kata ini macam lebih teruk daripada kepala gangster punya buat. Ya. Maksudnya hang ikat aku semua tutup, mata tutup, mulut tutup, kaki diikat, tangan diikat, segala macam. Lepas tu letak dia di meja di depan, pukul aku. Tak cik lah. Kalau betul-betul gentleman, anak jantan, kita jumpa dalam dewan. Dia marah sangat pasal kes 10,000 ekar. Saya kata kat dia, saya tak pernah cakap pun tentang bab 10,000 ekar. Kenapa ngeh dan sebagainya rasa bersalah sangat? Kenapa ajak saya suruh berdebat bab itu? Saya kata, why in the first place you call me for a debate? I was not the one who raised the issue in the first place. You can challenge me, saya kata. You can challenge me. Dalam kepala dia naik kepala tu sikit lah. Sewa sikit. Dia bangkit yang Pasir Panjang ni lah. Dia bangkit. Bangkor, sebab dia beradab dengan saya biasanya. Bangkor telah menelefon saya dalam tahun 2008 kemarin untuk melantik saya sebagai Menteri Besar. Astagfirullahaladzim. Hang ni gila kan? Ya? Saya tak boleh nak bayangkan, tuan-tuan dan puan. Ada juga dah kita ni yang jenis kepala macam tu, orang Perak tu. Ya? Ada juga yang sewa sampai ke situ. Saya bangun, saya kata astagfirullahalazim, saya kata Pasir Panjang. Kenapalah hidup kamu begini, Pasir Panjang? Ya, saya terpaksa saya sebut macam tu.
Kenapalah hidup kamu begini Pasir Panjang? Hidup kamu penuh dengan berbohong. Kamu rasa tak bersalah ke? Kamu pakai kepala, kamu semayang 5 waktu, kamu nak jadi imam, kamu bercakap Islam kononnya, tapi hidup kamu penuh dengan pembohongan. Tuhan akan kerat lidah kamu. Saya kata dalam dewan, dia tak ada. Orang Melayu kata, orang yang suka berbohong, Tuhan kerat lidah. Saya kata mari kita bersumpah. Saya kata ada. Bersumpah dalam dewan bersama ada, saya pernah menelefon ataupun tidak. Saya tidak pernah menelefon, tidak pernah saya bercakap langsung, sama ada yang berkaitan dengan menteri besar ataupun yang lain yang berhubung. Malah dalam telefon saya pun tidak ada nombor telefon Pasir Panjang yang dia rasa hebat tu. Bila saya dah jawab sumpah sekarang saya tak bersumpah sekarang. Saya bersumpah dulu saya bersumpah dulu. Nak sumpah dah. Dia dah mula, dia duduk, dia mengkik balik. Dia kata, Pangkor telah menelefon abang saya dan bekas SDO ni. Pula dah. Dia ubah. Saya kata, hang ni nak dia apa hidup hang ni? Boleh pakai? Dia bohong lagi. Saya kata, sumpah sekali lagi. Saya ajak bersumpah sekali lagi. Ya, itu. Dia boleh bohong sampai macam tu, tuan-tuan dan puan. Maksud dia tumbuk kita dulu. Lepas tu dia kata, hang buktikan bahawa aku tak tumbuk hang. Hang buktikan aku tumbuk hang. Mana boleh itu? Dia boleh sampai ke situ, kepala dia. Isu 207 bilion kerajaan Jepun telah bagi kepada Malaysia. Dia bohong lagi. Isu kononnya kalau Barisan Nasional menang, maka Datuk Seri Najib telah memanggil semua Panglima-Panglima Angkatan Tentera untuk ambil tindakan, pastikan supaya jangan Barisan Nasional jatuh. Dia boleh buat tu. Isu waktu mula-mula tuan-tuan dan puan, ancak. Dia boleh kata saya ada satu mesyuarat khas dalam jawatan kuasa fatwa telah menetapkan bahawa apa yang dilakukan oleh Zamri itu haram, syirik hukumnya. Dia boleh sebut tarikh tu. Saya telefon dengan mufti. Mufti, betul ke? Astaghfirullahalazim, mufti, bila pula kami mesyuarat? Dia boleh kata saya merampas tanah rakyat di Pangkor dengan harga 400 juta tanah itu dan dibagi kepada mak saya. Astaghfirullahalazim lagi. Awak rakyat bodoh ke tuan-tuan? Kita duduk dalam zaman feudal ke ni? Ya. Dia nak menggambarkan buruknya menteri besar, buruknya pemimpin Barisan Nasional yang dikatakan kroni. Dia boleh berbohong balik. Dia kata saya tidak pernah bersetuju sama sekali. Saya kata hang jangan challenge aku. Surat hang pernah jadi menteri besar. Kamu pernah jadi menteri besar. Ini saya kata, dia challenge saya lagi. Tunjukkan bukti-bukti bahawa saya kata, jangan cabar saya. Dia cabar lagi. Saya kata, janganlah. Ya. Sebab kita kena faham, dokumen-dokumen kerajaan tak boleh kita keluarkan. Saya kata dia, saya sebut lagi, saya jawab lagi, tak boleh dokumen. Saya cabar, katanya. Hebatnya. Saya cabar menteri besar. Tunjukkan bukti. Saya kata, habislah. Dah 4 kali. Kau cabar aku 4 kali. Maka menjadi tanggungjawab kerajaan negeri untuk menunjukkan dokumen sebenarnya bahawa kamu sebenarnya bersetuju. Kan saya tunjuk surat tu yang saya tunjukkan kepada publik. Ini surat ni siapa tulis ni? Bila dia tulis tu, tengok-tengok Ngei Kuham dah tengah-tengah. Ngei Kuham tak tahu rupanya ditulis oleh dia. Ngei Kuham pun di luar tu tanya, betul lah. Sorry lah, I don't know about that. Saya kata, how come di sini macam ni? Orang yang macam ini pun ada. This is your MB yang you nak lagi jadi MB kan? Orang yang cukup penuh dengan pembohongan-pembohongan. Saya kata, macam mana kita nak lantik orang macam ni? Dan dengan meneruskan fitnah-fitnah. Baru-baru ni pula dia kata saya bagi balak. Saya nak tanya. Dia lupa bahawa waktu tu dia jadi menteri besar. Hang tak lulus balak dulu. Hang tak lulus balak tuan-tuan. Saya nak tahu kenapa 3 syarikat yang menggunakan adres yang sama dibagi. Tuan-tuan, saya tanya dia, Pasir Panjang, waktu Pasir Panjang jadi menteri besar,
senarai-senarai yang kita belum bermesyuarat. Pernahkah kita pergi tengok senarai itu alamatnya yang dipaparkan kepada kita oleh Jabatan Hutan, nama syarikat, nombor syarikat, nombor dia, dan disyorkan kepada kita? Pernahkah kita pergi tengok? Pernahkah saya nak tanya dia? Pernah pergi tengok ke tak? Dia tak mau jawab tu. Jawab dia tahu. Ingat hang pandai, hang lupa hang pernah jadi menteri besar, hang pernah meluluskan bala. Jangan cuik. Saya kata kat dia, jangan cuik, jangan cuba cucuk. Nanti saya pun kena buka juga apa yang you buat. You duk cerita, duk bohong kepada rakyat bahawa you telah mengamalkan dasar konon-kononnya, dasar open tender balak kepada rakyat. Saya kata ada bohong. Ya. You katakan bahawa kononnya you tak bagi pada kroni-kroni you kata kita bagi kepada kroni-kroni kita. Bohong, saya kata. Dia kata tunjukkan bukti. Saya tunjukkan bukti. Rupanya tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, syarikat yang sama juga, dia pun bagi. 3 syarikat itu pun sama juga, syarikat yang sama juga dia bagi, yang beralamat yang sama. Dia lupa tu. Belum saya jawab lagi tu, dia dah lepas tu satu lagi saya kata, lagi teruk zaman kamu, penyalahgunaan kuasa yang paling teruk, kata, yang kamu katakan Barisan Nasional ini teruk, kamu lagi teruk sifatnya. Saya kata apa dia? Kerana bayangkan, kita ada jawatan kuasa balak, menteri besar tak boleh buat, tahu? Tak boleh orang kata bila jawatan kuasa hutan simpan ni tanya pernah jadi esko apa semua ni, baby tahu. Tak boleh orang kata bila hutan simpan saya terus sign, bagi, nak bagi Wabi Hasbullah ke, nak bagi Datuk Raju ke dan sebagainya, saya sign. Nah, Wabi tu tak boleh. Datuk Ali ke, Datuk Mukhtaruddin ke, nak bagi contoh kan, tak boleh. Dia kena dibawa dalam jawatan kuasa. Jawatan kuasa tu dianggotai oleh menteri besar dan juga esko-esko dan juga pengarah hutan, dan di situ kita luluskan. Tapi dia boleh sign tak? Pengarah hutan lulus. Ini kita siapa? Dia kata challenge. Yang kawan dia seorang Sewan pun tak apa pandai. Dia ingat saya bohong dalam dewan. Saya kata saya tidak akan berbohong dalam dewan. Ini surat siapa yang mengesahkan, yang meluluskan tanpa dibawa ke dalam mesyuarat langsung. Ini penyalahgunaan kuasa seorang menteri besar. Dia kata ada. Lagi teruk, saya kata, lagi teruk. Orang nak tengok alamat tu, dia jangan main dengan kita kan. Kita buat research kita. Dia bagi kepada seorang satu hamba Allah ni, ya, dengan beberapa syarikat yang diguna pakai oleh seorang hamba Allah, orang yang sama, syarikat yang berlainan, alamat yang sama. Saya suruh kata, aku nak tahu sangat siapa budak ni yang dia bagi banyak. Rupanya pergi dah, dia ambil gambar, pergi dia cari-cari, pergi tengok rumah tu, kesian hamba Allah tu. Mungkin dia, orang tak tahu, mungkin orang guna nama dia kan. Rumah murah dekat kat mana, dekat Cemor. Rumah murah ni, rumah link house yang dulu mungkin harga, yang terrace house tu yang 30,000 ya ke. Alamat tu rupanya. Saya kata kaya orang ni. Ya, punya hebat. Penyalahgunaan kuasa. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah contoh yang ditonjolkan konon-kononnya nak jadi sebuah kerajaan yang baik, kerajaan yang hebat, tuan-tuan. Jangan kita pakai